Kalau kau nampak burung ni, kau jangan tanya dia apa khabar, kau lari. By the way, no bird or people was harmed in the pembikinan of this video ya. Ini adalah burung paling bahaya di dunia. Nama dia kasawari. Burung paling dekat dengan dinosaur. Burung ni boleh hidup 50 tahun dan hanya ada di Papua New Guinea dan utara Australia. Dia dapat gelaran paling bahaya ni sebab tak ada hujan, tak ada ribut. Dia boleh naik hantu. Mood swing dia tak ada warning. Terutamanya kasawari jantan. Mereka sangat teritorial. Dia biasa bergaduh sebab nak rebut kawasan, nak rebut pasangan, nak protect baby kasawari. Dan bila mereka bergaduh, dia tak patuk macam ayam. Dia flying kick. Kaki kasawari ni besar mat. Ini kaki kasawari dewasa. Macam dinosaur. Kau tak nak benda ni dekat dengan kau. Walaupun bunyi macam ganas, kasawari jantan ni lah paling sweet. Sebab selepas betina bertelur, telur dia warna hijau. Selepas bertelur, betina kasawari tu akan lari. Jantan yang akan jaga semua. Dia mengeram telur selama 2 bulan dan jaga baby kasawari selama 9 bulan. So,